Han tengok tu dia dah pergi buka vacuum. Mak ya Allah mak aku baru cas je. Mak ya Allah. Aku tutup Tekan double, so dia akan pergi dekat cas tu balik kan. Tengok sekejap lagi dia main buka pula. Vacuum ni lah yang Kak Nina duk. Ni yang duk promote tu, yang duk buat video tu. So tengok dia sedut banyak benda tau. Hak besar-besar, getah rambut apa semua dia sedut. Kucing, bulu mak saja dalam ni. Tu aku dah buang apa tengok. Bulu mak saja-saja dalam ni. Letak balik, dah 3 hari tak buang, ni baru aku buang balik. So dia akan charge kat sini. Lepas tu kalau kau nak pakai dia ada remote and dia boleh bagi apps juga. Function remote dengan apps ni korang boleh kawal dia kat mana nak ni macam nak jalan ke apa ke, korang boleh kawal dia kat mana dia nak sedut, kat mana dia nak ni, kawal lah. Macam gitu nampak. Kawal dia. Dia boleh kawal lah macam gitu. Ni tak sampai 400 pun, murah gila. Lepas tu tekan ni, dia akan balik dekat charger dia. Mak sekejap lagi memang kena pelepuk dengan aku Mak ni. Mak duk dengki. Dia duk dengki, nampak dia duk perhati tengok. Dia duk dengki. Wih, geram aku.